Maraing sejak tahun 2022, 23, 24 dan 25 pada group level telah mencatatkan keuntungan selama 4 tahun berturut-turut. Ini adalah gabungan daripada sektor pembangunan hartanah, sektor hospitality, renewable energy dan juga sumbangan daripada aset-aset Maraing yang terdapat sama ada di dalam dan di luar negara, iaitu di Melbourne dan di London yang kadar penghuniannya melebihi 90%. Saya Faizul Izhar bin Ahmad Yazi, Ketua Pegawai Eksekutif Maraing Property Siam Berat, juga adalah pengarah kepada Primera Hotel Siam Berat, ingin mengucapkan selamat berpuasa pada semua kaki tangan Maraing, kaki tangan Primera Hotel, kumpulan Mara Corporation Siam Berat dan seluruh warga kerja Majlis Amanah Rakyat. Semoga ibadah kita di bulan Ramadan tahun ini diterima oleh Allah dan juga menjadi Ramadan yang paling baik dalam Ramadan-Ramadan sebelum ini.